Bukan tak nak buat video bang. Baru sampai kampung ni ha. Bertolak pukul 3 pagi. Pukul 12 tengah hari baru sampai. Aku punya bontot pun dah keras dah ni. Ngantuk pun ngantuk juga ni. Jadi memang aku langsung tak tengok game Liverpool. Tapi dalam prediction aku dah kata kan, Liverpool sepatutnya boleh layak lah ke quarter final. Cuma dalam prediction tu juga aku cakap nanti jumpa Chelsea. Chelsea nya dah tak ada. Jumpa PSG. PSG jumpa Liverpool dekat quarter final. Liverpool ada peluang untuk revenge balik apa yang dah jadi season lepas. Sebab apa season lepas Liverpool perform dekat UCL, nombor 1 dalam Liga UCL, tapi terkeluar dekat round of 16, disingkirkan oleh Paris Saint-Germain. Kali ni Liverpool dapat peluang lagi nak jumpa PSG. Kita tengoklah, macam PSG dia dah dapat revenge dia lah dengan Chelsea. Hari tu dia dah kena bantai 3-0. Lepas tu dia datang London, dia pula membantai sampai 3-0. Adakah Liverpool pun akan kena 3 biji ataupun tidak? Sama-sama lah kita nantikan. Tapi aku perasan Liverpool ni dekat UCL lain macam Kalau dekat EPL tu memang betul-betul hauk. Memang betul-betul som-som suku. Macam tak ada apa nak bagi. Tapi dekat UCL memang bagi betul-betul. Effort tu memang kau-kau lah. Lagi-lagi dekat game home ni. Berbeza sangat dengan game dekat Galatasaray hari tu kan. Tapi tanyalah, aku ucapkan kepada Liverpool dan juga peminat-peminat Liverpool. Di samping itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Tak tahulah esok ke lusa raya kan. Tapi aku dah dekat kampung ni. So korang kena expect lah yang video akan jadi tak banyak. Video akan jadi tak berapa nak berkualiti. Tak ada nak lighting apa, tak ada nak green screen apa sangat kan. Alright, so itu saja guys. Assalamualaikum. Ciao. Aku tahu lepas ni kita akan sambut Hari Raya, tapi selalunya lepas raya korang buat apa? Mesti korang akan pergi travel kan. Jadi untuk mereka yang nak travel overseas, okay, aku nak korang jangan lupa barang ni. Power bank korang tak lupa, handphone korang tak lupa, kamera korang tak lupa, tapi selalunya korang boleh lupa ni. Universal Travel Adapter. Yang ini sangat padu guys. Walaupun harga dia murah, korang tengok dia punya function. Dia ada untuk lebih 100 negara Pertama sekali ada 3 pin ni. Yang ini negara kita boleh, negara UK pun boleh. Lepas tu ada dekat tengah-tengah ni, bulat 2 ni, yang ini untuk kebanyakan negara-negara Europe. Lepas tu ada juga untuk negara macam US, Thailand dan juga Jepun. So sangatlah function guys. Harga murah sahaja tapi dia punya function sama sahaja macam travel adapter yang mahal. Okay, so macam mana kau nak dapatkan barang ni? Aku dah letak dalam bio aku. Korang boleh tengok collection bag Oyen. Korang tekan kat situ.